Terima kasih, mate. Bersama saya ada kopi, kita review lagi. Bersama saya Man daripada geng Yuska. Di sebelah saya ni adalah Honda WRV tahun 2023. WRV ni dia baru sangat dalam market. Dia dari tahun 2023 ke atas. Ini dia WRV. Tapi yang sebelah saya ni spek RS. WRV dia ada 1, 2, 3, 4 spek. S, E, V, RS. So kereta ni sebenarnya dia low budget sikit dalam Honda punya car line. Dia sama level dengan Activa, X50. X50 tak, X50 sama dengan CHR-V. So WRV. Macam saya cakap, WRV ni kalau tengok atas jalan dia susah nak nampak. Sebab kereta ni belum diperkenalkan lagi lah. Tapi kereta ni bulanan dia sangat-sangat murah. Kalau HRV, abang dia dah macam dalam 1,003, 1,004. Tapi kalau WRV, bawah 1,000 pun dah boleh dapat. 1,000 ke 1,100. Siapa yang nak SUV kecil, ini dia WRV. Tapi dia punya body kit, dia punya body, size body, dia punya pintu belakang, tombol semua sama macam HRV. Rupa dia pun seakan-akan HRV. So, selesa, dia kecil, dia stabil, dia safety, dia lawa pun dia. So, kalau korang nak beli kereta ni, kalau first user lah, first time nak beli kereta, nak kereta yang berbaloi untuk beli 5 tahun, 6 tahun pakai, ini dia kereta ni. WRV. Kalau kata nak tahan lama, HRV. Nak lagi gah, CRV. Semua lain-lain yang SUV semua dihabiskan dengan huruf V kat belakang. Macam biasa, kalau korang suka video ni, share, like dan komen. Akhir kata daripada saya, kumpulan BTS ada nama V. Nak bajet murah, bulanan murah, maintenance rendah, pilihlah WRV. Itu saya sama saya. Assalamualaikum.